Makan-makan free dekat Gudang Bos Ijan. Hari ni bestnya Cik, hari Ahad weekend. Bos Ijan belanja acik-acik yang datang. Tak kisah dari mana, beli tak beli, kita belanja acik makan. Tengok ikan fresh. Kita orang mancing 2 hari lepas dengan Angel, Bos Ijan, Oyat dengan Mochi. 4 orang. Dekat Bersing-Aur. Wow. So acik-acik mana yang dekat Johor sekarang ni, datang je kat sini makan free. Tu ada acik dah makan periuk. Ni ada acik tengah nak makan. Kita sediakan untuk kita. acik. Oh jom. Hantar. Penuh ni. Ada kecil baru sampai ni. Geng kita baru sampai ni. Acik. Ni meja ni berapa ni? Tak balik pula kita bawa meja tu. Ini berapa ini? Yang ini. Yang ni 14,000 lebih. Kalau yang acik duduk tu 9,000 lebih. Apa pasal? Ni mahal yang Ha? kita. Ni sebab urat. Pilihan kayu dia lain acik. Oh lagi kecil, lagi murah. Betul ni aku ambil yang tinggi. Ya. Orang tua makan buat tak laku. Ini sebab Bos Ijan besarkan. Standard size kecil acik. Yang tu kita buat tinggi sikit lah. Kan ada orang suka Kau ambil tinggi-tinggi. lebih dengan kosong kita orang balik kerja kahwin. Tak apa acik. Kakak kat gudang Bos Ijan. Kita ambil pinggan aja. Bos dah makan. Dah. Acik nak air tak acik? Ni pak cik. Ada acik baru sampai. Nak makan tau kejap lagi Cina juga. Uish. Kita Okey.